betul ke masalah ni tak boleh settle? Contohnya, masalah gula dalam darah. Betul ke kita kena makan ubat je? Kenapa kita tak diajar untuk mengurangkan dan menstabilkan darah dengan lebih terperinci? Rupa-rupanya memang boleh. Dan untuk masalah alergik pun, rupa-rupanya memang ada penawar semula jadi. Terutama sekali dari segi lifestyle. Bila kita ubah lifestyle kita, kita nampak perubahan yang mendadak dan lebih kekal. Radang gastrik ramai orang ingat ialah masalah asid terlebih kan. Sebenarnya ialah radang gastrik ialah masalah kerosakan lapisan tu. Sebab perut kita memang dah berasid dah pun. Asid yang tinggi pun. Cuma bila asid tu keluar, waktu makan ke atau waktu tak makan, dia akan kena lapisan isi perut. Lapisan isi dia perut. memakan Because tak ada pelindung. Gastritis boleh jadi, boleh diteruskan dengan stres emosi. Panggil stres gastritis kan. Stres meningkatkan asid perut. Stres meningkatkan histamin, histamin meningkatkan asid perut. So itu yang berlaku lah. So bila lapisan pencernaan okey, histamin akan stabil balik. InsyaAllah dia punya gangguan mental akan kurang dan akan nampak perubahan yang sangat ketara lah. Bila tak makan dia rasa tebu perut. Ataupun rasa macam tak tentu arah. Itu sebenarnya satu petanda bahawa perut kita dah tak sihat. Ataupun lepas makan mengantuk. Ramai orang anggap benda tu benda normal. Itu sebenarnya salah satu tanda-tanda awal lah. Pancreatic cancer. Sama saya Dr. Roland Linda. Satu benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or learn. Satu Medic Show. Kebanyakan susu ni, especially susu import ni, dia mengandungi satu protein, dia panggil protein A1 daripada casein, casein A1. Dia meningkatkan keradangan berbanding dengan protein A2 yang berada dalam susu kambing dan lebih banyak dalam susu ibu juga. Jadi itu protein yang lebih mudah hadam lah. Jadi kita nampak keradangan berlaku dan itu yang saya tengok dalam praktis. Tapi kalau nak beli susu A2 ni bukan murah pun. And satu lagi yang juga pelik sekarang ni, ada juga nowadays because of ada satu push kepada macam veganism dan sebagainya kan. Tiba-tiba kita nampak ni ada almond milk, ada oats milk dan sebagainya. Tetapi dari segi cost, susu oats ni jauh lagi mahal daripada susu lembu. Sekarang ni nak ternak lembu lagi mahal ke nak buat tanaman oats lagi mahal? Saya ingat sebab imported lah kan. Imported. Tak ada. Bukan even imported. They all already manufactured kat Malaysia dah. Kebanyakan manufacturer semua kat sini. And then ada juga di mana situation di mana kita beli susu, ada yang susu yang fresh milk. Ada yang susu kotak yang dia letak tanpa penjujuk bekuan. Ya betul. Okay. Tapi dalam situation ni, they extract out all the fat, the good milk fat, and then dia gunakan vegetable oil untuk stabilize ataupun untuk sort of like balance up the calorie, because value untuk buat cheese, value untuk buat butter ataupun minyak sapi jauh lagi high value compared than just selling the chocolate milk yang tambah dengan gula ataupun tambah dengan lemak sayuran. So this is also tengah berlaku. So apa yang you fikirkan you minum susu tu, actually you minum satu minuman yang cukup homogenize. Dia bukan ambil pada satu lembu, dia ambil pada mungkin 100 ekor. Dia dah gaulkan, extract the fat out, add in vegetable fat yang mungkin ada omega, mungkin ada sedikit lah omega 3 tapi lebih banyak omega 6 dan sebagainya, and cause more problem. Ya betul. Sebab tu saya selalu menekan, kalau nak beli susu, belilah susu yang beli lembu fresh. Terus beli lembu lagi bagus lah. Sebab low fat ni kita kekurangan zat-zat yang penting, terutama sekali zat yang larut lemak kan. Magnesium pun kurang, vitamin D pun kurang. So banyak marketing dia market sebagai low fat. Padahal sekarang kita tahu sebenarnya fat, especially fat ni sebenarnya bagus untuk kesihatan, especially fat yang natural daripada susu. Betul. So I want to jump back again to satu soalan berkenaan tentang histamin yang bergerak kepada orang dewasa di mana ada banyak masalah-masalah GERD, gastric, anxiety. This GERD, gastric, anxiety ni macam satu triad lepas pandemik. Kita tahu sebab apa, tapi we want to go about kenapa histamin ni, apa yang menyebabkan ada stres yang meningkat, histamin ni affected, dia dapat GERD, dia dapat bloating, it goes lebih kronik pada dapat esophageal gastric hernia and all of this. Why is this happening sekarang? Sebenarnya daripada praktis saya mula dengan eczema dan juga allergies lah.
dan juga autoimmune. Kemudiannya pada tahun 2017, saya mendapati sebenarnya daripada bacaan memang kita nampak bahawa sebenarnya dua benda yang berkait kan. Kesihatan pencernaan sebenarnya dia penting untuk kesihatan pencernaan ni kalau kita tak jaga memang menyebabkan masalah GERD, radang gastrik, masalah sensitif usus dan juga radang usus. Dan juga mungkin boleh dikaitkan dengan gangguan mental lah. Kita sebut sebagai kalau ada leaky gut tu mungkin boleh jadi leaky brain juga. Itu ramai orang dapat brain tapi fog tak bocor lah boleh. Tak bocor berlubang lah. Macam leaky gut pun kalau bocor berlubang tu dah pergi emergency dah. Betul. So leaky brain ni dia ada dia punya pelindung, kita panggil blood brain barrier dia dah lolos sikit lah. Okay. So macam-macam boleh masuk dalam otak kan. Dan saya tak pelik kalau ia dikaitkan dengan autism juga kan. Dan kita nampak autism pun lebih ni kan. Dan itu yang diperkatakan oleh pakar histamin lah. Saya rasa dia yang paling layak untuk kita panggil terpaling pakar lah. Dr. Theo Harides. Dia kata autism ni kemungkinan adalah kecederaan dekat otak. Disebabkan oleh banyak benda-benda daripada luar masuk melalui darah dan menerobosi pelindung otak. Itu dia punya teori lah. Tapi kita tengok memang banyak. Dalam praktis saya memang tengok banyak lah. Bila ada masalah radang gastrik, masalah GERD, masalah IBS, usus sensitif, masalah radang usus. In fact, masalah buasir pun boleh datang dengan mental. Gangguan mental. Jadi, kita nampak ada kaitan dekat situ lah. Dan bila lapisan pencernaan tu rosak, saya biasa tekankan beberapa sindrom lah. Satu yang pertamanya leaky gut lah. Sindrom leaky gut. Yang keduanya, histamine intolerance biasa akan berlaku. Sebab penawar kepada histamin tu ada di lapisan pencernaan. So, kalau lapisan pencernaan rosak, enzim yang penawar histamin tu akan kurang. So, badan kita akan start kumpul histamin. Dan bila kumpul histamin ni, histamin tinggi akan dikaitkan juga dengan masalah anxiety, dengan masalah pencernaan memanglah. Histamin mengawal pergerakan usus. So, kita tengok orang masalah angin ni, perut dia berbunyi-bunyi. Histamin juga menyebabkan kembung atau kita panggil meteorism dalam bahasa saintifik. Menyebabkan kembung, menyebabkan cirit-berit. So banyak dia punya kaitan lah di situ. Dan fokus saya punya rawatan biasanya kepada memulihkan lapisan pencernaan lah. So untuk pulih lapisan pencernaan macam saya selalu sebut dah, perut kita ni, usus kita ni, dia boleh pulih sendiri kalau kita tak rosakkan dia lah. Dan malangnya pemakanan zaman moden dengan stres emosi boleh menyebabkan leaky gut. Boleh menyebabkan perut jadi rosak lah. Contohnya dalam perubatan kita tahu kan, gastritis boleh diterutkan dengan stres emosi. Panggil stres gastritis. Betul. Kan. Stres meningkatkan asid perut. Stres meningkatkan histamin, histamin meningkatkan asid perut. So itu yang berlaku lah. So, bila lapisan pencernaan okey, histamin akan okey. Histamin akan stabil balik. Kulit eczema akan okey. Gangguan mental pun mungkin akan kurang. Itu kalau tak teruk jadi penyakit mental lah. Penyakit mental agak susah lah. Tapi kalau orang yang tak berapa teruk, mungkin anxiety, dia akan nampak perubahan yang sangat ketara lah. Jadi kita fokus kepada perut. InsyaAllah dia punya gangguan mental akan kurang. Dan kita akan nampak perubahan yang sangat ketara lah. Okay. Bila kita bincangkan tentang ciri-ciri and symptoms kan, ada tak macam ada cut point that untuk individu di luar sana yang akan rasa macam okay, first dia mungkin ada stres lah, mungkin ada gangguan relationship ke, ataupun kerja dia yang berterusan, ada yang kerja macam kerja tengah malam, makanan dia tak teratur, and then they just binge on coffee, cigarette and everything untuk just sustain that pekerjaan mereka. Ada tak ada satu cut off point that bila this thing akan datang and then okay, I have to seek treatment. Dia tak boleh macam main-main macam okay lah, cuba puasa, cuba tukar diet, cuba tukar pemakanan. Ada tak you nampak ada satu pattern macam tu? Biasanya memang ada satu trigger lah. Dalam functional medicine memang kita diajar bahawa ada satu trigger yang memang kita kena korek daripada pesakit. Apa dia yang satu
trigger tu, satu pencetus tu yang mana lepas dia contohnya stres emosi, contohnya kehilangan keluarga ke kan, perpisahan dengan family ke, tiba-tiba eczema jadi makin teruk, ataupun tiba-tiba jadi masalah sesak nafas, berdebar-debar, perut kembung. Dia ada satu cut off point. Tapi sebenarnya benda ni dah start brewing daripada baby lagi, daripada dalam perut ibu lagi. Dan dia ada faktor-faktor penyumbang lain macam genetik. So biasa kalau orang yang ada masalah angin pun saya akan tanya juga, dalam keluarga ada masalah alergik ke tak ada kan? Ada masalah autoimmune ke, ada masalah migraine ke, masalah macam-macam. Jadi biasa dia ada satu simptom yang sama, satu set of simptom yang lebih kurang lah. Biasanya kita tengok sindrom leaky gut tu, itulah yang biasa saya tanya lah. Dan juga histamine intolerance lah. Faham. Okay. Dan dia kalau nak kata cut off point ni, kita tengok kalau eczema ni biasa jadi waktu bayi kan. Tapi untuk orang masalah angin ni dia later on sikit lah. Masa dia lebih dewasa. Lebih dewasa lah. Sebab kita tengok orang-orang tua memang ramai orang ada masalah angin itu, ramai orang tahu kot. Tapi sekarang trendingnya umur 30-an dia akan start develop. Mungkin ada start gastrik sikit-sikit lah. Mungkin bermula daripada sikit-sikit gastrik. Ataupun bila tak makan lapar. Bila tak makan lapar memang betul lah. Maksudnya bila tak makan rasa sebu perut. Ataupun rasa macam tak tentu arah. Itu sebenarnya satu petanda bahawa perut kita dah tak sihat dah. Itu bukan benda yang biasa. Ramai orang normalisasikan simptom yang macam tu lah. Ataupun lepas makan mengantuk. Ramai orang anggap benda tu benda normal. Itu sebenarnya salah satu tanda-tanda awal lah. Dan biasa ramai orang bermula dengan radang gastrik, rasa sebu perut apa semua. Kemudian dapat reflux. Dan jadi kembung perut. So dia tak ada orang kata terus jadi GERD. Biasanya dia macam terus sikit-sikit dia macam dia ada ramp up lah. Dia ada transition yang memang very slowly, gradual punya transition. So your journey dalam this segment kan, kenapa you decided to not focus on practice and move into mass scale, bantu orang secara live? I rasa memang you antara orang yang paling rajin sekali buat content. Sebelum ada ChatGPT pun untuk type and memang buat content live and everything, and memang ada support community until you decided that okay, you know what, I think they need a product, something yang boleh membantu them further. When did that decision datang tu? Okay, sebenarnya kalau dari segi penulisan dulu memang saya banyak menulis lah. Sebab yang paling penting sebenarnya kita bila dah keluar daripada hospital ni, kita tak nak berkarat lah kita punya ilmu apa semua. So kita nak sentiasa update kan. So kita pergi courses, dan saya menulis tu untuk bila saya belajar, saya baca journal dan saya akan type untuk share kepada ramai lah. Dan bila kita masuk group eczema tu sendiri, memang dia orang sukalah dengan sharing kita, especially on gut health apa semua ni. Dan daripada situ barulah saya nampak soalan tadi macam mana? Soalan ni macam mana ada evolusi daripada form practice gerak kepada a lot of content penterjemahan ilmiah secara online, sebenarnya tulisan, video and everything, and then pergi kepada establishing your own product. Sebenarnya saya rasa puas hati lah sebenarnya. Sebab selama ni bila kita practice di klinik, kita banyak follow SOP, guideline, clinical guideline. Tapi ada banyak benda yang macam kita rasa tak make sense sangat lah. Betul ke masalah ni tak boleh settle? Contohnya masalah gula dalam darah ke? Betul ke kita kena makan ubat je? Kenapa kita tak diajar untuk mengurangkan dan menstabilkan darah dengan lebih terperinci? So daripada situ yang saya buat journey saya punya gula dalam darah. Alhamdulillah sekarang dah okey. So rupa-rupanya memang boleh. Dan untuk masalah alergik pun rupa-rupanya memang ada penawar semula jadi. Terutama sekali dari segi lifestyle. Bila kita ubah lifestyle kita nampak perubahan yang mendadak dan lebih kekal. Yang mana kita tahu kalau kita bagi ubat antihistamin, sebenarnya saya tak suka pun term antihistamin. Sebab dia tak ada efek kepada histamin tu sendiri. Okay. Histamin berkumpul dalam badan kan, menyebabkan macam-macam penyakit kan. Apa ubat antihistamin buat? Dia sebenarnya ialah histamin blocker sahaja. Dia cuma block, kekang saja. Ya, dekat reseptor sahaja.
Mungkin dia block selama 8 jam first generation antihistamin Piriton ke Actifed ke apa semua tu. Ataupun mungkin 12 jam. Ranitidine, ubat gastrik radang gastrik. Ranitidine, famotidine apa semua tu mungkin untuk sementara waktu saja. Ataupun second generation antihistamin, cetirizine, loratadine tapi dia tidak mengurangkan histamin. Lepas daripada beberapa jam tu datang balik dia punya simptom. Dan lama kelamaan badan kita dah adapt dengan ubat tu dan ubat tu dah tak ada kesan lagi. Ada antihistamin resistance. Antihistamin punya resistance kan. Lepas daripada 2 minggu dah tak jalan. Mungkin sebulan pun tak jalan. Dia bergantung pada setiap orang. Tapi bila kita target kepada histamin tu sendiri, satunya kita janganlah top up histamin dalam badan. Kenapa saya tak diajar untuk cari tahu kat pesakit, janganlah makan benda yang menyebabkan masalah tu jadi lebih teruk. Tapi masalah sebenarnya yang berlaku kadang-kadang, kalau patient tu akan tanya kepada mainstream center, doktor, ada tak apa-apa yang kena pantang? Tak ada, semua boleh makan. Itu masalah juga. Itu juga menjadi satu masalah, because the pendekatan kepada the nuance ni macam terlampau banyak resistance. Betul. It's just like, it's okay to just practice all practices because I can. Tapi bila ada dispute sekarang ni, kalau patient yang tanya, bukankah I ada test? Ni I dah buat test ni. I memang terbukti tak boleh makan this makanan. Nanti dia kata, okay lah, you nak buat, dia buat macam tu. It's just macam, tak ada macam, okay, I think this is your best option untuk. Tapi, going back again to your question, my question was, again, the journey, how did it start going into formulating Redox? So, itulah. So, kita, saya rasa satu kepuasan lah bila kita rawat kepada punya root cause dan kita nampak dia punya perubahan yang ketara. Masa awal-awal dalam group eczema tu, bila kita bagi tahu okay, jangan makan, kena pantang serta makanan buat sementara waktu saja, dan kita nampak baby eczema memang pulih dengan sangat ketara dan boleh berfungsi seperti normal lah. Begitu juga dengan orang masalah angin, masalah GERD Jadi kita rawat daripada simptom. Cuma ramai orang memang akan tanyalah, ada ubat ke, ada suplemen ke. Dan masa tu memang saya memang kita dalam training adalah ubat vitamin Trovite, vitamin B12 apa semua, tapi leceh kan, sebab kena pergi klinik, kena cucuk. Sakit juga kan, ada orang tak nak cucuk kan, takut jarum. Jadi sebab tu saya fikir kita kena ada satu suplemen lah untuk bantu percepatkan. Sebab pemulihan ni kalau pantang saja memang boleh pulih. Ramai orang tanya, pantang saja boleh pulih tak? Kalau kita ubah lifestyle saja boleh pulih tak? Memang boleh. Tapi dengan stres dari pelbagai sudut, stres emosi, dari segi makanan susah nak cari yang organik. Jadi kita kena bantu dari sudut supplementation lah. Dan suplemen ni dia bukan semuanya sama. Nampak ramai terutama sekali in fact perawat pun, sebab tak belajar, kita tak belajar dulu. Kita ingat vitamin C satu jenis, sama je jenis. Memang tak samalah. Dan ada juga dia punya mazhab yang kata, suplemen semua tak bagus. Risiko rosakkan buah pinggang lah apa semua. Itu memang kata-kata orang yang tak belajar lah. Bila kita belajar nutrition, kita tahu especially vitamins ni, dia kurang risiko untuk menyebabkan masalah-masalah macam ni. Memang jauh lah beza kalau banding dengan ubat-ubatan. Ubat-ubatan lebih banyak risiko, sebab tu dia kena monitoring yang lebih rapat berbanding dengan suplemen. So suplemen lebih selamat, dan memang kita pilih suplemen yang hypoallergenic, yang tidak mencetuskan reaksi imun lah. Sebab kita tahu banyak sebenarnya orang eczema ke orang masalah angin ni memang apa-apa pun boleh trigger sebenarnya. Cuma kita cuba untuk minimize dia punya reaction lah. So what was your approach? Apa yang menjadi like the pillar ingredients yang memang dapat membantu mempercepatkan orang yang ada masalah eczema, GERD ni semua? What you saw bila you formulated, apa benda yang you nampak, okay, this thing memang nampak memang kemujarapan dia, sama ada dari food supplement ke, daripada soluble ke, daripada minuman ke, apa yang you saw based on experience merawat patient? Mungkin pada mulanya okay, ambil suplemen ni, lepas tu you rasa okay, kalau I boleh
fusekan satu formulation akan menyenangkan mereka. Saya ingat kan, kajian yang paling banyak sekali, nutrien yang paling banyak sekali dikaji dan kira dah berpuluh-puluh tahun digunakan oleh doktor di seluruh dunia. Saya rasa tak lain tak bukan ialah vitamin C lah. Ascorbic acid lah. Ascorbic acid, sodium ascorbate. Jadi vitamin C ni memang sudah terbukti keberkesanannya dan memang kalau rakan-rakan kita, rakan-rakan doktor dalam perubatan nutrisi ni memang wajib akan menggunakan vitamin C lah. Sebab kita percaya bahawa vitamin C ni memang tak pernah cukup dalam badan kita. Memang kita tak boleh buat vitamin C tu. Kita tak boleh buat pada luar. Badan kita tak boleh buat kan. Macam haiwan-haiwan dia boleh buat vitamin C. Badan manusia tak boleh buat. Jadi kita kena suplemen. Itu juga saya percaya dengan magnesium pun kena banyak ambil magnesium dan juga vitamin D lah. Okay, jadi suplemen yang saya fokus ialah vitamin C lah. Vitamin C. Dan itulah saya cuba untuk cari cara untuk meningkatkan penyerapan, mengurangkan risiko untuk reflux. Biasanya ascorbic acid sebab dia berasid kan. So kalau orang yang ada masalah radang gastrik ramai orang ingat ialah masalah asid terlebih kan. Sebenarnya ialah radang gastrik ialah masalah kerosakan lapisan tu. Sebab perut kita memang dah berasid dah pun. Asid yang tinggi pun. Cuma bila asid tu keluar waktu makan ke atau waktu tak makan, dia akan kena lapisan isi perut. Lapisan isi dia perut. Dia memakan bagian. Because tak ada pelindung. Tak ada mucus layer dia. Dia tak ada mucus bicarb punya sistem untuk neutralkan asid. So kita fokus untuk pulihkan balik dia punya lapisan pelindung usus lah. So itu sebabnya salah satu daripadanya vitamin C lah. Vitamin C bukan saja anti radang, antioksida, tapi dia meningkatkan kolagen jugalah. Yang mana penting untuk pemulihan mukosa lapisan pencernaan. Faham. So itu salah satulah. Dan bila kita bagi yang berasid ni, kita takut sodium, walaupun ascorbic acid ni ramai orang trigger lah. Sebab asid dia agak berasid. Sebab tu saya sentiasa berjaga-jaga. Kita banyak belajar daripada pesakit juga tau. Pesakit yang ambil cuka buah, ramai yang ambil apple cider vinegar, dia trigger tau. Eczema ke ataupun lagi satu ada yang akan mengamalkan habatus sauda. Habatus sauda, itu pun madu, bagi saya trigger juga. Trigger. Biasa makanan sunnah biasa trigger. Dalam functional medicine ni kita buat secara tertib. Bila perut dah pulih sikit, baru kita bagi habatus sauda, minyak zaitun. Sebab benda tu memang sangat-sangat membantu. Dia ada luteolin, quercetin, semua ada yang bagus-bagus. Cuma kemudian masa awal, peringkat awal ni kita nak fokus kepada pilih makanan serasi dulu dan ambil suplemen yang membantu pemulihan lapisan dulu supaya absorption tu boleh berlaku dengan betul. Simptom pulih. Betul. Biasanya kebiasaannya simptom-simptom alergi, autoimun dan juga masalah angin, GERD, reflux apa semua ni dia akan nampak ketara tau. Bila lapisan saja dah okey. Itu kita belum cerita tentang prebiotik, probiotik. Itu pun saya tak bagi awal-awal. Sebab kita nampak bila bagi prebiotik, kembung jadi makin teruk. Sebab prebiotik ialah makanan kuman. Dan kuman menghasilkan gas. Terutama sekali kuman-kuman tertentulah. Macam Lactobacillus casei daripada susu, yogurt, milk cafe, ataupun Lactobacillus bulgaricus. Itu penghasil histamin. So akan menerukkan lagi. Dan banyak di pasaran memang ada Lactobacillus casei lah. Itu yang kita bagi tahu, nak pilih probiotik pun kena pilih probiotik yang tidak mencetus. Dan itu pun digalakkan kemudian. So kita pilih, kita fokus kepada pemulihan awal dulu. So bila ruam dah hilang, masalah angin pun dah pulih, masalah autoimun pun dah pulih, kita start dengan pre-probiotik, makanan sunnah semua, habatus sauda, minyak zaitun. Dia akan jadi lebih kuat dan dia mencegah daripada masalah tu berulang lah. Okay, so macam redox ultra immune ni, it's ambil dalam bentuk satu sudu ke apa? Dia dalam bentuk cecair. Okay. Sebab awal-awal ni kita nak buat vitamin C ni, vitamin C memang dah ada banyak di pasaran. Cuma macam mana kita nak tingkatkan penyerapan dan mengurangkan risiko mencetus, ialah kita salut dengan lemak. Sekarang ni saya rasa dah kira trending kot, liposomal apa semua. Betul. Kita 12 tahun lepas memang saya jumpa tentang research banyak masa tu. Tak banyak, sorry. Ada beberapa research yang cerita kita boleh salut dengan lemak, yang mana kita guna sunflower lecithin, bukan soya lah, soya alergi.
dan dia meningkatkan penyerapan vitamin C. Bukan saja dekat usus. Sebab vitamin C ni dia masalah utama untuk serap ni, dia sebab usus kita dia berlemak. Vitamin C ni larut air. So dia tak ngam. Dia tak boleh masuk. Lemak dengan air dia tak boleh. So kita salut dengan lemak tu, vitamin C tu, dia akan masuk dengan mudah. Masuk ke dalam darah. Malah daripada darah nak masuk dalam sel, Lagi senang. In fact, kita inject vitamin C pun susah juga nak masuk dalam sel. Walaupun kita dah direct Intravenous kan? Direct masuk ke dalam salur darah, dia susah juga nak masuk dalam sel berbanding dengan daripada vitamin C yang jenis lemak. Faham. So kita nampak perubahan yang sangat ketara dan memang cepat. So the target tempat untuk penyerapan ni adakah berlaku dalam mulut ataupun berlaku dalam usus? Sebenarnya saya percaya berlaku dekat dalam mulut. Oral. Dalam mulut lagi dah berlaku dah. Saya pun dah agak dah. Sebab kita punya mukosa mulut ni, oral mukosa ni, dia sangat banyak salur darah, terutama sekali bawah lidah kan. Yes. So ada klien yang memang letak bawah lidah saja, memang dah rasa perubahan yang sangat ketara. Brain fog memang sekejap je dah rasa beza lah. Dah jadi mental jadi lebih clear. Memang cepat. Dan bahan makanan. Kita guna kunyit, vitamin C. Kunyit kita tambah lah. Ada kunyit, ada jus apple yang tinggi quercetin. Itu semua bahan-bahan yang So all of them are also dia dah diselaputi dalam nano yang lipid betul. ni. Okay, faham. So yang kita fokus sebenarnya ialah pulihkan lapisan pencernaan dan kurangkan histamin. Dan setahu saya yang paling banyak dalam research untuk kurangkan histamin hanya beberapa nutrien lah. Seperti vitamin C, quercetin, dan juga vitamin B6. Cuma vitamin B6 ni dia kalau banyak sangat dia toksik lah. So kita tak letak dalam produk kita. So kita fokus kepada vitamin C dan juga quercetin daripada jus apple. Dan kita tambah dengan kunyit. Sebab kunyit dan quercetin ni dia akan stabilkan histamin. Dia mast cell stabilizer. Master cell stabilizer. Sebab ada orang dia dah pulih kan, tapi dia salah makan dia jadi balik. Sebab histamin dia tak stabil. Mast cell dia tak stabil sebenarnya. So dia senang keluar balik bila salah makan. Bila stres emosi, dia senang trigger. So cara untuk mengelakkan daripada berulang ialah kita ambil mast cell stabilizer. Ada dua mast cell stabilizer yang kuat lah, quercetin dengan luteolin lah. Yang saya tahu di ni. Quercetin lagi senang nak dapat lah. Quercetin lagi senang dapat dan pada saya memang lagi cepat jugalah. Tapi adakah orang kalau dia makan apple dia akan dapat quercetin tu? Dia masalah dengan makan apple cider limau vinegar, memang sihat. Cuma dia ada cabaran dia lah. Bila kita ada masalah angin ni, dia banyak makanan yang boleh trigger. Contohnya dalam limau kan, ada orang kata nak dapat vitamin C makan daripada limau sajalah. Satu dari segi dosing. Betul. Satu biji buah limau hanya mengandungi 50 gram 50 mg saja. Yes. 50 mg vitamin C. Takkan nak Kita makan nak capai, 10 buah. kita nak sampai 1,000 mg. Maksudnya kena makan 20 hari. 20 biji limau. Itu satu dari segi dosing. Yang keduanya, dari segi bahan-bahan lain yang ada dalam limau. Contohnya limau dia ada vitamin C tapi dia ada juga asid. Citric acid. Dia ada dia limau juga merupakan pembebas histamin. Itu saya sangat limau, lemon. Perasan dalam bila buat food tolerance, ramai orang ada isu tentang orange. Limau, lemon, apa-apa buah-buahan citrus ialah pembebas histamin. Maksudnya sakit akan dapat masalah flare dulu, tapi yalah sakit memang takutlah. Takut bila jadi flare tu terus tak makan. Biasanya macam tu. Jadi kita aware dengan masalah ni. Jadi sebab tu kita surekan kalau ada masalah kekurangan vitamin C mungkin boleh cuba suplemen lah. Faham. Cuma kena pilih yang serasi dan yang tak ada masalah pemanis kan. Dr. Roland tahu tak dalam vitamin C yang manis-manis yang selalu kita bagi kat yang selalu kita makan masa kecil-kecil tu, vitamin C dia 500 mg. Gula dia 1000 mg. Tapi mereka tak sebut. Mereka tak sebut satu. Dan ramai orang tak tahu bahawa vitamin C ni dia bersaing dengan gula untuk masuk dalam badan, dalam sel kita, dalam badan kita. So
Absorption tu drop lah. Kita makan apa? Kita makan suplemen ke? Kita makan gula. So sebab tu pemilihan tapi sekarang ni bukan mereka gunakan artificial sugar. Kebanyakan produk artificial sugar pun memang ada isu lah. Sama sekali sakarin, aspartam. Betul. In fact yang famous pun dia pakai gunakan aspartam. pakai aspartam kan. So ada isu lain lah. Isu dia beri efek kepada kita punya kuman usus. Dia akan dia ada kesan-kesan lain lah kalau aspartam, sakarin dikaitkan dengan kanser dan macam-macam penyakit kronik lain. So itu kerisauan kita lah. Okay, so I ada lagi satu soalan terakhir nak tanya. So kita wrap up. Mana nak cari you? Where do you find Dr. Hafiz Sulaiman ni sekarang? Saya dulu. Sebab you do a lot of banyak pencerahan secara digital. You have your product. Tapi kalau macam patient yang kronik kan, apa advice you? They come and see you or you have to refer them keluar ke satu tempat? Saya sebelum ni memang ada banyak klinik lah. Di Terengganu ada klinik. Saya tahu saya. Lepas tu di Bangi saya set up dulu klinik Hana, klinik estetik. Tapi pun saya dah let go. Di Melaka pun klinik Zara pun saya dah let go. So sebab saya nak fokus kepada sharing lah, buat sharing. So saya banyak sebenarnya dalam online lah. Cuma kadang-kadang ada yang minta untuk buat sharing, untuk buat personal punya consultation. Saya tak boleh buat consultation sebab saya pun dah tak praktis sangat. Jadi saya lebih suka panggil sebagai personal punya sharing session lah. Okay. So biasa boleh hubungi saya melalui media sosial lah. So tim saya akan jawab. Apa nama kalau link media sosial you? Cuba sharekan kepada nombor telefon bos saya. Okay. So tapi kebanyakannya tim saya sebab kita ada tim Redox. Redox ni nama suplemen lah. Dia daripada vitamin C tu sendiri sebenarnya. Reduction oxidation namanya ni. So kita ambil nama tu. Saya memang minat lah Redox ni. So kita ada tim yang memang kita train. Ada yang memang ramai juga yang dah 10 tahun bersama kita. Ada yang baru. Tapi kebanyakannya memang still bersama saya walaupun dah lama sebab mereka sendiri nampak kesan dan mereka rasa self satisfaction lah bila tengok perubahan yang tu. So boleh juga berhubung dengan mereka dan banyak juga yang mereka lebih tahu daripada saya lah, terutama sekali makanan apa nak makan, nak masak macam mana. So mereka ni mak-mak ni ada community lah. Dia ada community lah dan kita memang ada group juga. Dalam Facebook ke, Telegram ke? Dalam Facebook kita ada group Protocol Redox. Group Protocol Redox. Dalam Instagram kita ada, dalam TikTok kita ada. Boleh kata semua media sosial kita adalah. Cuma yang saya fokusnya biasanya saya punya personal Facebook dan juga TikTok. Kalau saya sendirilah. Faham. Dan memang kita ada plan juga untuk launch satu produk untuk fokus kepada GERD. Sebab ni asal ni memang untuk eczema tau. Eczema dan juga immune lah. Evolve pada GERD lah. Evolve pada GERD lah. Dan dah 5 tahun lah saya kata nak buat produk GERD, angin fokus. Sebab kita nak betul-betul fokus kepada lapisan pencernaan. Sebab yang produk ni memang lebih kepada histamin. So lapisan pencernaan dia ada nutrien-nutrien yang boleh kuatkan lagi yang tu. So insyaAllah tak lama lagi kita akan launch satu produk tu dan kita akan buat grup baru yang fokus kepada masalah angin juga. Faham. Ada tak any exploration kepada membawa produk ni kepada luar daripada Malaysia? InsyaAllah lah kita ada, terutama sekali saya tengok grup FB negara jiran di Indonesia. Banyak cerita tentang asam lambung apa. Cuma saya tengok tak ada langsung konten berkenaan dengan histamin, mast cell activation. So kita nampak ada gap kat situ lah. Potensi yang boleh kita explore bagus. Okay, thank you so much kerana datang hari ni. Kalau saya duduk dengan Dr. Hafiz Sulaiman ni mungkin sehari 2 hari pun tak cukup kita punya perbincangan. Tapi definitely I would like to see you back another time. So I harap kepada semua yang tengah tonton video Alusan Batu Medik Show kali ni berkenaan tentang eczema and then we talk about GERD. Membawa banyak manfaat kepada semua penonton di luar sana. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang isu-isu ni, you boleh pergi kepada page Facebook Dr. Hafiz Sulaiman. You search saja, memang you akan jumpa. So sehingga kita bertemu di episod yang akan datang, kita lesung kau-kau.